Jadi Allah Allah cepatlah. So tadi dapat info, tadi ada member of accident. So nak kena tolong bawa motor dia dekat bulatan yang Shah Alam yang ke arah Karangkraf tu. Karangkraf, lepas tu Kilang Tayar tu, Panasonic tu, benda tak, tu lah dekat situ. Situ aku pernah accident kak. Tadi pun ada accident lah tadi masa aku pergi kerja tadi. Ramai pula accident. Ni si Amir dah ikut kan, dah kali kedua dia accident. So nanti plan maybe aku bawa motor kelas dia, kawan aku bawa motor ni, ataupun dia bawa motor kelas tu aku bawa kawan aku tu lah kot. Tengok macam mana. Sebab motor dia boleh bawa lagi lah. Sebab takut ada bengkok, takut ada clutch lever bengkok. So maybe bias. Bulatan ni memang celaka sikit. Hai, pegang pula. Peganglah spoiler tu, jangan pegang seluar aku. Aduh. Amir tengok jap. Mana tengok. Bulatan ni lah. Ini kan? Apa yang dia bagi tu ini lah, aku rasa. Dan boleh alamat Puchong ke? Tak dah. Itu nama je. Sini macam hangat sikit. Kalau jam mana Amir ni? Takkan salah jalan. So hantar location yang betul jap. Macam base daripada dia bagi tu kat sini lah. Sebab Karangkraf kat sana. Ke bulatan salah satu lagi? Dia kata Puchong utama. UNW Toyota kat sana. Aku rasa bulatan sana lah. Ke Waze lah. Sana kan? Okey, jom. Nampak tak? Lori keluar masuk sini, nampak nak masuk simpang sampai terkeluar dia punya kontena tu. Memang sini bahaya, kawasan industri kat sini banyak lori. Sorry. Mana si Amir ni? Bismillah. Ke sana ke? Ke sini ke? Tak nampak. Tu. Aduh. Okay, Amir? Okey tak? Assalamualaikum. Kan. Kau dengan abang kau ke? Tak. Staff tu perfect dengan ni. Boleh kan? Boleh bawa kan? Boleh. Ada gear ni boleh lah. Popek apa yang patah? Oh ni. Okey. Dia gerak lah. Boleh bawa apa? Kau bawa lah? Boleh. Kena KTM Shah Alam kan? Aku pergi ke arah KTM Shah Alam. aku tak tahu, aku kawan di sini. Okey. Jom. Kita pusing. Biar kau bawa. Boleh tak? Kau tak boleh biar kau bawa? Pula. Mirror pun sangat. Aksesori. Oh, kena langgar lagi. Kau pakai jaket semua kan? Kasut semua pakai kan? Okey, sebaik. Ibu jari kaki lah, tak tahu yang ni. Aku rasa bengkak je. Tolong dia. Boleh tak? Pusing belakang ni lah. Sikit je boleh bawa. MT-15. First time bawa MT-15 ni. Okay, jalan. Sebaik boleh tukar gear. Rasa macam sengit sikit handle dia ni. Depan ni macam dah habis je tarik dia ni. Ni aku pergi hantar rumah dia terus. Dia sengit ke kiri handle dia. Aku boleh rasa tangan aku macam dia kepak ke kanan. Ya tu. Bengkok ni Aku takut kau punya taper clamp je ni. Best juga ni MT-15 ni. Santai. 2 kali dah accident macam mana Aduh. Sedap juga kan enjin MT-15 ni. Sebaya aku ingat lagi motor kelas Aku dah lama buat skuter. Aku ingat je motor kelas ni. Serius, aku dah lama tak motor kelas ni. Itu kata pentingnya kita tahu buat motor kelas. Oh ni KTM Shah Alam. Review sikit member. Sedap tak bawa Avita? Sebab tak ada apa yang pecah. Ni je lah, ni boleh ganti. Mak cantik beli footrest baru.
Sebab ada ni. Kau tak ada ni kan? Ni barai. Ni barai sebab ada ni. Ni pun dah longgar dah. Impact. Ni aku tengok balik skru dah cabut. Patah coolant pun habis. Dia longgar je. Dia connected. Tak kisah, tutup ni boleh, tutup ni boleh. Apa? Ada concern nak beli skuter ke apa? Okay. Masuk je Zat. Boleh tu. Oh tak muat. Okay. Hey. Kena keluar dulu ke? Baru masuk? Ke tak? Oh. Sekejap. Okay. Okay. Jom. Sini boleh? Handle kau ni memang belok sikit Handle kau tu dia macam ni sikit. Bila kau bawa tu dia macam ni sikit. Bawa straight. Okay lah. Boleh lah. Okay, thank you. MC lah ni. Thank you. Okay. Ni keluar macam mana ni? Sama je nanti. Kakak tengah Oh tu tandas ke tadi? Astaghfirullahaladzim. Oh. Berak punya. Ke keluar sekali. Ajar kau sekali. Berak. Akak tu berak punya. Bodoh lah. Ingat apa dah. Kata tudung ke? Berak punya. So tadi kita kena keluar cepat lah. In a second. Tu akak terberak lagi ke? Dah tak berak tu? Boleh tu? Kak boleh keluar kak? Okay. Straight je. Ni lalu mana ni? Oh. Patutlah. Ni menggunakan apa? Ni storage. Ha? Lori. Oh. Storage lori. Berapa gigabyte? Lori bapak. Weh, first time aku lalu sini. Ha? Aku tak pernah lalu sini. Tahu tak? Tak pernah. Oh tak tahu. Macam best lah. Dia daripada 19 nak 18 tak pakai helmet lalu sini lah. Oh, okay. Aku selalu pergi rumah kakak aku. Okay. Anak dia. 18 tu yang kedai Kak Wok tu Oh, okay, tahu dah. Itulah. Hati-hati lah guys Yang penting kita pakai protection untuk apa-apa untuk apa-apa kecemasan dan kejadian seperti inilah. Dia akan menyelamatkan masa time yang akan datang. Kita rasa pun macam apa pakai full face, apa pakai baju protection, apa pakai glove, apa pakai crash bar. Dia time-time yang macam ni lah dia akan tiba guys. Maybe kita tak accident selama 10 tahun tapi tak tiba time tu. Dia macam tu lah. Kita akan rasa macam tak ada span lah benda-benda sini. Apa yang penting hati-hati. Itu je lah. Okay guys, itu saja video untuk kali ni. So tak ada apa pun konten untuk kali ni. Just tunjuk macam mana aku pun kena menunjuk. Aku just macam nak tunjuk korang yang accident ni benda yang real dan jangan ambil mudah dengan protection dan protecting gear motor ataupun owner motor tu sekali. Itu je nak bagi tahu. Dia punya pengajaran je lah. Okay. So assalamualaikum, bye.